kau kena terima satu hakikat. Esok lusa Anwar akan belah. Okay. It's either dia tombang dalam pilihan raya ataupun faktor usia, dia akan keluar. Tinggal siapa? Nurul Izzah. Without Anwar Ibrahim, Nurul Izzah is Nurul Izzah. Yang nothing. So kau nak cakap Nurul Izzah ni tak power lah? Yes. Oh ya. Aku cakap terus terang. Without Anwar, Nurul Izzah is Nurul Izzah. Aku setuju. Okay. Go ahead. Then another person yang ada dalam parti yang ada pengaruh akar umbi, sebenarnya siapa? Raf. Akar umbi parti sebelum dia menyerang lah. Okay. Why not you stay, hold dulu kerja kau, hold dulu apa kau nak buat. When that person leave, kau build parti daripada dalam. How man? It takes time. There's time dan wasting time. I don't think Kau so. tak rasa wasting time? Because aku punya lawan hujah aku tak tahu how kau nak buat kan. Tapi dengan pemilihan baru-baru ni, kau dah nampak sistem tu dah tak jujur, tak ikhlas. Yes, betul. So, Sistem boleh berubah. sistem boleh berubah, tapi person kekal dalam tu. So orang yang buat ubah sistem tu, orang tu masih kekal dalam tu. Okay, aku tak nak sebut nama. Ha. Tak sebut nama orang ni. Tapi macam mana dia boleh buat tanpa dia ada dalam sistem? That person lah. Aku tak nak sebut nama. Okay, that person boleh buat tanpa dia ada dalam sistem. Siapa? FFF. Okay, FF. Sebab dia ada orang paling kuat dia. Yes, orang paling kuat Kuat dia. dia presiden parti. Orang paling kuat dia akan keluar. Dia macam ni tau. Now, everyone is hold to Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim dah tak ada, what is the future? Okay, contohlah kata Izzah nak pergi presiden, dia tunggal atas nama Anwar Ibrahim. Dia tunggal atas nama Anwar lah. Saya akan menyambung legasi Anwar Ibrahim. Kau ingat orang parti nak tengok, nak dengar dengan apa yang dah berlaku sekarang dalam parti, dengan apa yang berlaku kat Sabah, apa yang akan berlaku dekat Melaka dengan Johor yang we expected that will happen lah. Which is kita akan kena bambu lah. So kau fikir Nurul Izzah akan sustain ke? Even dia tunggang nama Anwar tu for presidency of PKR, no. Akan ada orang lain yang akan go. But by my main concern is, orang lain yang tak ada dalam itu tapi dia boleh pengaruhi keputusan dalam tu, why not you do it benda yang hampir sama tapi dengan cara yang jujur lah. Bukanlah cara kau sogok, kau buat benda-benda yang tak elok. Faham maksud aku? Kau control the narrative within the party, which is aku percaya Raf boleh buat benda tu. Okay. Sebab dia hanya perlu 8 bulan untuk twist keputusan pilihan raya as a whole country. Daripada PKR hampir collapse dekat Johor and totally collapse dekat Melaka, dia boleh collapse Johor, collapse Melaka baru datang PIU. Dua-dua dah collapse. Collapse Melaka, hampir collapse Johor. Johor ada satu lah. Satu tercollapse lah. Apa lah. Not total collapse lah. Okay. Tapi Raf boleh twist benda tu. Which is dengan main narrative. Dengan dia punya groundwork. Which is aku percaya kalau Raf boleh gunakan kekuatan tu dalam parti to stay, bertahan, doing something dalam parti and fight for the next election, party not next lah, maybe dalam 2 kali next election for the presidency of PKR, aku rasa dia boleh menang. Tapi for me lah, as a politician, orang kat luar kau boleh cakap lah, kau tak kena, kau boleh cakap sembang lah kau duduk dalam, kau kena sendiri. Ya betul, aku setuju dengan. So for me, kalau secara teori and idealistiknya, kau stay and kau do something within the party and to change the party from inside. Tapi kita tak berada dalam kasut dia.